Tuan-tuan sekalian, jangan terlalu jauh. Tengok di situ, dari satu rukun ke satu rukun yang lain ada dua keadaan mengikut imam. Yang pertamanya di dalam masjid ataupun di dalam surau. Syarat wajib makmum tahu pergerakan imam melalui yang pertama, melihat pergerakan imam. Lihat, imam ada kat depan, ya, boleh nampak pergerakan imam. Yang kedua, melihat pergerakan makmum. Mungkinlah kalau kata orang duduk di saf sana belakang, dia dilindung oleh tiang, dia tak nampak imam, tapi dia boleh nampak makmum yang berada di belakang imam. Jadi dia mengikuti makmum yang mengikut ataupun makmum yang lain yang nampak imam. Jadi dia bersandarkan kepada itu, dia melihat makmum yang berada di belakang imam. Itu pun boleh, itu pun dikira sebagai mengikut imam ataupun mendapat fadilat solat berjamaah. Dan kemudian yang ketiga, mendengar suara takbir imam, sama ada takbiratul ihram ataupun takbir intiqalah. Takbiratul ihram waktu permulaan salat, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Takbir intiqalah maksud intiqal, berpindah. Takbir yang menunjukkan berpindahnya daripada satu rukun ke rukun yang lain, daripada rukuk i'tidal. Macam apa? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dan kemudian sujud Allahu Akbar. Itu nama takbir intiqalah. Takbir merupakan satu seruan imam kepada makmum menunjukkan berpindahnya daripada rukun i'tidal tadi kepada sujud, dan daripada sujud duduk antara dua sujud, daripada duduk antara dua sujud takbir lagi sujud semula, dan begitulah seterusnya. Baik, itu kisahnya di dalam masjid ataupun di dalam surau. Tapi bagaimana di luar masjid, seperti di surau ataupun di luar kawasan masjid surau lah, ataupun di rumah ataupun di padang. Tuan-tuan sekalian, yang pertamanya melihat pergerakan imam. Solat ni penuh. Contoh macam hari raya kan, hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, ataupun solat tarawih dalam 5 malam yang pertama. Macam mana 5 malam pertama? Ataupun pada 1/3 lah daripada Ramadan. Lazimnya sebegitu kan. Wallahualam, sini mungkin penuh sampai habis lah kot. Tuan-tuan sekalian, melimpah orang sampai ke bawah, melimpah. Jadi dia tak nampak pergerakan imam. Tapi kalau sekiranya dia boleh nampak sayup-sayup ataupun hujung-hujung dia nampak, sah solat berjamaah. Ataupun saf itu yang bersambung. Solat pintu buka kan, jadi saf tu bersambung. Tuan-tuan sekalian, tapi tak bolehlah seseorang tu duduk di tingkat 23, jadi dia nak ikut imam di surau. Boleh ke lagu tu? Itu terlalu jauh, tak boleh. Terlalu jauh, tuan-tuan sekalian, terlalu jauh. Sekejap lagi kita tengok bagaimanakah keadaan kalau kata surau itu 2 tingkat ataupun masjid 2 tingkat kan. Muslimat solat di atas, muslimin solat di bawah. Kalau kata bagi kadang-kadang waktu yang agak pack seperti mana solat tarawih, makmum sebahagiannya solat di atas. Begitu juga solat Jumaat. Solat Jumaat tuan-tuan sekalian, jangan terlalu jauh. Tengok di situ, dari satu rukun ke satu rukun yang lain ada dua keadaan mengikut imam. Yang pertamanya di dalam masjid ataupun di dalam surau. Syarat wajib makmum tahu pergerakan imam melalui yang pertama, melihat pergerakan imam. Lihat, imam ada kat depan, ya, boleh nampak pergerakan imam. Yang kedua, melihat pergerakan makmum. Mungkinlah kalau kata orang duduk di saf sana belakang, dia dilindung oleh tiang, dia tak nampak imam, tapi dia boleh nampak makmum yang berada di belakang imam. Jadi dia mengikuti makmum yang mengikut ataupun makmum yang lain yang nampak imam.
Jadi dia bersandarkan kepada itu. Dia melihat makmum yang berada di belakang imam. Itu pun boleh. Itu pun dikira sebagai mengikut imam ataupun mendapat fadilat solat berjamaah. Dan kemudian yang ketiga, mendengar suara takbir imam. Sama ada takbiratul ihram ataupun takbir intiqalah. Takbiratul ihram waktu permulaan salat. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Takbir intiqalah maksud intiqal, berpindah. Takbir yang menunjukkan berpindahnya daripada satu rukun ke rukun yang lain. Daripada rukuk i'tidal. Macam apa? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dan kemudian sujud Allahu Akbar. Itu nama takbir intiqalah. Takbir merupakan satu seruan imam kepada makmum menunjukkan berpindahnya daripada rukun i'tidal tadi kepada sujud. Dan daripada sujud, duduk antara dua sujud. Daripada duduk antara dua sujud, takbir lagi, sujud semula. Dan begitulah seterusnya. Baik. Itu kisahnya di dalam masjid ataupun di dalam surau. Tapi bagaimana di luar masjid, seperti di surau ataupun di luar kawasan masjid surau lah, ataupun di rumah ataupun di padang. Tuan-tuan sekalian, yang pertamanya melihat pergerakan imam. Solat ni penuh. Contoh macam hari raya kan, hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, ataupun solat tarawih dalam 5 malam yang pertama. Macam mana 5 malam pertama? Ataupun pada 1/3 lah daripada Ramadan. Lazimnya sebegitu kan. Wallahualam, sini mungkin penuh sampai habis lah kot. Tuan-tuan sekalian, melimpah orang sampai ke bawah, melimpah. Jadi dia tak nampak pergerakan imam. Tapi kalau sekiranya dia boleh nampak sayup-sayup ataupun hujung-hujung dia nampak, sah solat berjamaah. Ataupun saf itu yang bersambung. Solat pintu buka kan, jadi saf tu bersambung. Tuan-tuan sekalian. Tapi tak bolehlah seseorang tu duduk di tingkat 23, jadi dia nak ikut imam di surau. Boleh ke lagu tu? Itu terlalu jauh. Tak boleh. Terlalu jauh. Tuan-tuan sekalian, terlalu jauh. Sekejap lagi kita tengok bagaimanakah keadaan kalau kata surau itu 2 tingkat ataupun masjid 2 tingkat kan. Muslimat solat di atas, muslimin solat di bawah. Kalau kata bagi kadang-kadang waktu yang agak pack seperti mana solat tarawih, makmum sebahagiannya solat di atas. Begitu juga solat Jumaat. Solat Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Sebagai yang hormati Tuan Pengurusi yang berbahagia, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, diberi ruang dan peluang serta kesempatan di malam yang berbahagia ini dapat kita hadir ke rumah Allah, dirikan solat berjamaah dan dapat bersama di dalam majlis ilmu kuliah maghrib pada malam ini. InsyaAllah, mudah-mudahan ianya diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, insyaAllah. Baik, tuan-tuan sekalian, kita sambung perbincangan kita dalam kitab Misbahul Dujah, syarah kepada kitab Safinatul Najah oleh Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullah. Baik. Bagi yang ada kitab, tengok muka surat 401. Dalam membuka perjuangan dua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat lagi kita merasai nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Tuan bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung kembali daripada kitab Syama'il Muhammadiyah bagi kalangan Imam Abu Isa Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai habis. Kita masih lagi membicarakan makanan, bab lauk pauk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada hadis yang ke-161. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif mutajim Allah Ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bil daril amin ya rabbal alamin. وبسند المتصل إلى مشايخنا وقيل قال حدثنا واصل بن عمرو الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم باللحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنفس منها. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihidangkan dengan hidangan daging, yakni bahagian lengan daging itu diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam zira'. Ia adalah bahagian kesukaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu baginda sallallahu alaihi wasallam memakan daging itu dengan menggigitnya, yakni tidak menggunakan pisaulah untuk memotong. Nabi ambil, Nabi gigit. Baik. Jadi ini hadis juga menceritakan tentang daging yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi disebutkan di sini ia bukanlah Nabi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran